Scan itu nak menentukan jantina, tengok jantina laki-laki perempuan itu diluluskan oleh syarak. Ini kuliah kita pada bulan hadapan insya-Allah. Itu pun kalau kontrak disambung lah. Kalau kontrak tak disambung, cukup sampai di sini sajalah. Relakan perpisahan kita. Baik, cukup di situ. Ada masalah? Ya. Perempuan yang pakai bedak ataupun lotion dia harum. ya, Adakah itu dikira ada haram? pakai bedak dengan Bedak atau lotion. lotion. Dia nak pakai masa bila? Kalau nak keluar ke Ya. kerja. Segala jenis wangi-wangian lah. Ya, segala jenis wangi-wangian. Mana beg tadi? Baik, jadi segala jenis wangi-wangian ni kita akan baca. Kita belum lagi belajar tentang wangi-wangian. Saya lupa nak sentuh tadi tentang wangi-wangian. Bagaimana yang diharuskan. Saya ustaz menghadapi masalah bau badan. Kalau saya tak pakai minyak wangi ustaz, saya akan jadi malu bila masuk dalam lift. Semua orang akan pekuk mulutnya dan hidung mereka. Jadi bagaimanakah cara saya nak mengatasi masalah bau badan saya? Sebab itulah saya menggunakan deodorant. Dengan sekali semburan saya akan jadi wangi. Jadi apa masalahnya? Pakai minyak wangi ke atau menutup bau badan? Boleh tak pada masa itu memakai minyak wangi? Kerana masalah bau badannya yang sangat kuat. Macam kita nak pergi masjid ni, sampai orang lari daripada kita. Lalah kita duduk seorang sah belakang sekali, orang tak mau duduk kita. Pasal orang pening bau kita. Jadi ada alternatif lain untuk menutup bau badan. Bau badan itu berpunca daripada peluh. Bau badan itu berpunca daripada ketiak. Bau peluh dan ketiak berpunca daripada soal makan dan minum. Yang kedua soal hormon. Kadang-kadang budak yang baru nak naik, hormonnya tak tahu lagi, tak stabil lagi, maka hormon juga mempengaruhi bau badan. Jadi syarak menggunakan kaedah apa untuk mengelakkan bau badan? Menutup bau badan. Bagaimana nak menutup bau badan? Dengan limau. Dengan sekarang ni dah dijual dah serbuk-serbuk untuk menghilangkan bau keringat, bau peluh. Maka gunakan alternatif itu. Okey. Kalau wangi-wangian itu adalah ubat, jadi wangi tapi dia ada ubat, maka atas ubat itulah dipakainya, bukan atas sebab wangi itu. Macam lotion tadi, dia terpaksa pakai lotion muka ni, terpaksa krim muka ni untuk mengelakkan cahaya matahari membakar mukanya, terpaksa dia pakai lotion. Itu harus. Mungkin kulit dia alergi, kulit dia nipih ke tak sesuai dengan cahaya matahari, ataupun bibir dia terlalu sejuk, cuaca terpaksa dia pakai gincu untuk mengelakkan bibirnya merekah. Itu ada sebab dia pakai, maka hukum dia harus walaupun wangi sekalipun. Tengok pada sebab pemakaiannya. Baik, ada lagi masalah? Ya. Ya. Tabarruj itu lebih kepada pakaian. Tabarruj dan suara ni untuk perempuan saja kah? Nampak-nampak gayanya gitulah. Ya, tabarruj dan suara aurat. Laki-laki tidak aurat suaranya ya. Kalau laki-laki aurat tak boleh jadi imam. Haram untuk imam jadi imam. Pasal apa? Aurat. Ya tak. Tabarruj bagi laki-laki mungkin sombong dan riak. Dia pakai baju hampa ni, kalau tak ada 400 ni apa, jangan pegang baju jenis ni. Yang tu sombong dah. Mungkin dia pakai pada kasut. Kasut saya ni kulit boya tak ada 2000, jangan pegang. Itu jadi sombong. Tabarruj tang situ pula. Ataupun dia pakai gelang emas ke, ataupun dia pakai subang ke. Ya, baru ni saya jumpa satu guard, security guard pakai subang. Saya nak masuk satu pejabat, nak bagi IC kat dia tu, tengok tu subang ke apa tu, subang lancik kata dia. Tak salah ke pakai tu? Tak apa, biasa, bukan emas. Saya kata, saya mengaji tu kalau bukan emas pun haram juga. Okey, tingkat 1, terus dia sebut tingkat 1. Saya kalau saya sebut saya ustaz, dia marah pula kan. Dia pun tak kenal saya. Kalau dia kenal mesti dia tahu, tengok nama saya pun tahu dah. Muhammad Kazim bin Elias. Ni Ustaz Kazim ke kan?
Ni makna dia pun tak kenal, maknanya orang tak mengaji lah. Jadi saya sebutlah, saya mengaji kat masjid hari tu, ustaz tu kata mah pun ni besi biasa pun tak boleh buat subang laki-laki haram. Dia tak jawab apa tingkat satu ha. Makna dia tak suka dengar tu. Tapi sekurang-kurangnya kita bercakap juga. Itulah masalah laki-laki yang dia tak boleh pakai perhiasan. Kita tak kata tabaruj lah, tapi haram, pakaian yang haram bagi laki-laki. Masalah suara tidak haram, melainkan kalau suara itu menyanyikan lagu-lagu yang haram, haram lah. Bukan atas suaranya haram, atas lagunya itu. Suara tetap tidak aurat bagi laki-laki. Boleh ya? Habis dah? Mari. Ya, dah jawab apa? Cuba baca soalan. Baca? Tak mau baca? Lah. Ingat nak baca? Kok jadi ustaz lagi? Baik. Soalan macam-macam masuk ni. Seorang suami suka gedik dengan kawan saya, tapi cemburu bila ada orang lelaki cuba teka saya. Eloklah. Macam-macam soalan ni ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekiranya kanak-kanak kencing di atas lantai terazur, macam mana cara nak membersihkannya agar tempat tu boleh dijadikan tempat sembahyang? Ambil air, simbahlah, lepas tu ambil kain tuala ataupun kain apa-apa, keringkanlah dia, sembahyanglah. Janji tidak ada lagi air najis di situ, tidak ada lagi bau, tidak ada lagi warna, tidak ada lagi rasa di situ. Bolehlah basahkan dulu sampai hilang air kencingnya. Lepas tu ambil kain ke apakah, mop ke apakah, lap. Tengok ada lagi tak bau dia? Tak ada, boleh dah sembahyang. Hukumnya sah. Jadi tuan-tuan, ni soalan yang masuk tadi ni, dia kata suami suka gedik, tapi bila orang teka saya, dia marah pula. Tapi suami saya suka gedik dengan kawan, saya tak marah pun. Dia suami gedik pun saya apa? Masalah dia suka gedik. Tuan-tuan faham kan gedik ni apa? Gatai lah, apa lagi? Dia gedik. Macam mana tabiat orang lelaki-lelaki tu? Dia tengok perempuan tu pun layan dia sikit, lagi. Ya, setengah-setengah lelaki-lelaki yang dah kahwin ni lagi pandai pada hak belum kahwin. Bila guna ayat body yang bagus, body language yang bagus, ayat yang bagus, anak dara pun cair. Ni bahaya lelaki-lelaki dah kahwin. Bila dah cair ni dia geding pula. Ya, kita ada isteri, kita kenalah jaga hati isteri juga. Kita juga kecil hati bila orang beritahu kita isteri hang gedik dengan orang lain. Isteri juga kecil hati bila orang beritahu dia laki hang gedik dengan perempuan lain. Jadi masing-masing jaga hati. Yang kedua jaga hukum. Yang pertama jaga hukum, yang kedua jaga hati. Bila dua benda dia tak jaga, tuan-tuan, lebih. Hukum tak jaga, hati tak jaga, lingkup. Hati isteri tak jaga, hati suami tak jaga. Jadi isteri macam mana orang ngorak sekalipun, ingat suami. Walaupun suami kita kurus, rendah, bulu dada tak ada, yang main ngorak kita tu badan ragam tinggi, bulu dada ni naik ke muka ni, banyak tuan-tuan. Nak buat macam mana dah, kita pilih hak tu lah. Buat macam mana dah, hukum kan. Okey, wallahu a'lam. Masing-masing lah tuan-tuan. Tapi beratlah. Selalunya cubaan, godaan ni datang lepas kahwin. Sebab tu timbulnya istilah, tak tahulah, lepas kahwin macam-macam aku jumpa, masa tak kahwin tak jumpa pun, silap betul. Itulah cubaan nama dia. Cubaan, macam orang perempuan cubaan. Masa nak darah tu tak ada siapa minang. Bila suami kita minang, kita terima. Lepas beranak seorang, ya Allah ramainya minang, yang kaya, yang segak, yang lawa. Tu yang kata tu silap mak kahwin. Kalau aku tunggu 2-3 tahun sikit ni, silap. Inilah yang dikatakan cubaan. Disabarlah banyak-banyak atas cubaan itu. Wallahu a'lam. Boleh ya? Baik, kita jumpa pada bulan hadapan insya-Allah. Kita sambung. Malam ni pun saya tak balik ni. Malam ni saya ada di Puchong. Di Puchong pula. Di Subang Perdana. Saya pun tak tahu nak pergi survey Subang Perdana tak mana ni. Surau Subang Perdana. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbaril muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.